Beli emas secara ansuran rupanya tidak halal. Ya betul. Even yang tak ada interest, zero interest pun tak halal juga. Jadi guys, Mia.S today nak bagi clear lah pasal isu ni supaya korang tak tersilap langkah. Tapi sebelum tu pastikan korang follow Daus dulu Jadi guys, isu ni viral sebab ada orang screenshot lah fatwa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah yang mengatakan membeli emas secara ansuran ini adalah hukumnya haram. So Daus tahu ramai yang fikir kalau kita ambil EPP, Easy Payment Plan, yang zero interest tu confirm selamat, confirm halal, confirm patuh syariah. Tapi isu dia bukanlah setakat dekat interest itu sahaja. So dalam Islam, emas ini dipanggil sebagai kategori barang ribawi. Maknanya bila korang beli emas, korang wajib bayar cash terus penuh. Tak boleh nak delay, nak bayar bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, tidak boleh. So sebab itulah bila korang nak beli emas secara ansuran, even kosong interest, dia tetap jatuh dalam kategori riba al-nasi'ah, iaitu riba sebab dia ada tempoh tangguh bayaran. So yang membuatkan ramai yang confused sekarang ini adalah syarikat besar seperti Public Gold yang claim mereka punya EPP ini patuh syariah. Siap ada certification daripada panel syariah yang terkenal iaitu Amani Advisors. Tapi still ramai percaya yang bahawa benda ini bercanggah dengan konsep asas emas sebagai barang ribawi yang memang wajib untuk kita bayar cash terus dan bukannya secara ansuran. Dan macam dah pun dah akan ikut hierarki lah. Maknanya kita akan lebih utamakan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dan barulah level bawah itu and then barulah daripada panel advisors kita anggap sebagai scholar opinion saja. Lain lah kalau tak ada fatwa baru kita akan refer yang bawah-bawah tu. And sebenarnya guys, dekat dalam Public Gold ni pun dah ada alternatif yang confirm selamat, confirm patuh syariah, iaitu Account Gap Gold Accumulation Program. Jadi transaksi Account Gap ini berlaku secara serta-merta, so tak adalah isu tentang tangguh bayaran tu. Dan dah faham lah kenapa orang nak guna EPP ini. Contoh yang dia nak lock harga emas pada harga sekarang, dia nak beli pada harga sekarang, dan bila dia bayar pun dia akan bayar pada harga sekarang, harga dulu. Tapi macam even kita pakai gap, kita akan buat DCA lah, beli sikit-sikit. Jadi maybe ada peluang dekat situ di mana harga emas jatuh, so kita boleh beli pada harga yang lebih rendah. So sebenarnya tak ada keperluan pun untuk pakai EPP ni, sama sajalah sebenarnya even kita pakai account gap pun. Jadi dah harapkan benda ni buatkan isu ni menjadi clear dan tak adalah lagi isu pada masa depan. Jangan pukul rata lah yang mana semua emas di Public Gold ini haram, sebab sebenarnya memang ada option yang betul-betul patuh syariah. Sebab tu penting lah untuk korang kena kaji dulu apa-apa aset sebelum korang beli. So korang rasa macam mana? Korang rasa ada tak lagi option yang terbaik untuk korang beli emas selain daripada EPP dan juga account gap ini? Cuba korang share saja pendapat korang tentang isu ini di bahagian komen, dan jangan lupa like dan follow Daus untuk kita jumpa lagi pada video-video pelaburan yang akan datang. Ciao.